Dalam dunia kita yang lebih luas yang sedang berperang, mudah untuk melupakan satu laluan kecil ini yang sering terasa lebih seperti peninggalan perang dingin daripada sesuatu yang perlu diambil serius. Tetapi kemudian anda teringat bahawa ia adalah sasaran utama bagi seorang pegawai pentadbiran Trump tertentu. Selain itu, ia sering muncul dalam berita lebih kurang setiap bulannya. Sebenarnya tidak lama dahulu, kami sedang membincangkan krisis kapal tangki Kuba. Hari ini kita beralih kepada sesuatu yang lebih serius, iaitu dilema drone cuba. Ya, satu laporan yang memetik pegawai perisikan AS menunjukkan bahawa Rusia dan Iran telah memberikan lebih daripada 300 drone tentera kepada Cuba dengan rancangan untuk penghantaran selanjutnya. Berita ini menimbulkan kemungkinan bahawa sasaran di tanah besar S8 boleh berada di bawah ancaman. Dan perkara itu seterusnya lebih menekankan kemungkinan bahawa Amerika Syarikat mungkin akan membuat satu lagi langkah di Caribbean tahun ini. Tetapi kisah sebenar di sini jauh lebih rumit. Jadi hari ini, kita akan mulakan dengan kemaskini ringkas tentang apa yang telah berlaku dalam beberapa bulan terakhir di Cuba. Kerana banyak perkara telah berlaku, tetapi ia telah tenggelam di bawah kisah-kisah besar dari Iran dan Ukraine. Kemudian saya akan terangkan apa yang terdapat dalam laporan itu. Dan saya tidak akan berlembut di situ, kerana laporan itu tidak memasukkan maklumat penting yang diperlukan untuk benar-benar memahami ancaman sebenar. Walau bagaimanapun, tanpa laporan yang lebih baik mengenai perkara ini, kita akan bincangkan mengapa Rusia dan Iran mungkin memilih strategi ini. Perbincangan di sana cenderung beralih kepada sumber Patriot yang terhad, tetapi kita akan menyangkal perkara itu tidak lama lagi. Akhir sekali, kita akan simpulkan dengan ulasan yang lebih umum mengenai revolusi drone. Terdapat persepsi bahawa drone akan memperkasakan negara-negara yang lebih lemah. Tetapi itu adalah kesan peringkat pertama yang tidak mengambil kira bagaimana pihak lawan mungkin bertindak balas terhadap ancaman yang berpotensi. Dan tindak balas tersebut boleh menyebabkan negara-negara yang lemah menjadi lebih teruk berbanding dunia di mana drone tidak wujud sama sekali. Tetapi mari kita mulakan dengan ringkasan pantas tentang apa yang sedang berlaku di Cuba. Anda pasti ingat bahawa selepas Amerika Syarikat berjaya menyingkirkan Nicolas Maduro, yang secara teknikalnya masih Presiden Venezuela, tentera laut AS mengenakan kuarantin ke atas Kuba, menghalang pulau itu daripada mengimport sebarang minyak secara khusus. Ini bukan gurauan. Kuba mengimport kira-kira 60 hingga 70% keperluannya, menyebabkan kekurangan yang besar. Petrol menjadi sangat mahal, sehingga majoriti rakyat di sana tidak mampu membelinya dan negara itu mula mengalami gangguan bekalan elektrik secara bergilir-gilir. Pada akhir bulan Mac, Rusia menghantar sebuah kapal tangki ke pulau itu, menyebabkan spekulasi sama ada kita akan menghadapi krisis kapal tangki Cuba jika Amerika Syarikat cuba memintasnya. Namun begitu, Trump mengalah, kononnya atas alasan keperluan kemanusiaan, mungkin melibatkan sedikit makanan, dan membenarkan kapal tangki itu memunggah minyak yang sangat diperlukan. Namun begitu, ini hanyalah penyelesaian sementara, memberikan Cuba tidak lebih daripada beberapa minggu tambahan bekalan bahan api. Hampir 2 bulan telah berlalu sejak itu, tanpa sebarang penghantaran tambahan yang disahkan. Rusia telah menghantar kapal tangki kedua ke Cuba pada awal April, tetapi kapal itu telah terhenti di tengah-tengah Lautan Atlantik sepanjang bulan lalu. Ini menunjukkan bahawa Kremlin tidak mempercayai mem makanan Meksiko dan tidak mahu cuba melaksanakan kuarantin untuk kali kedua. Sementara itu, pengarah CIA John Ratcliffe bersama sekurang-kurangnya 3 pegawai yang wajahnya sangat kabur telah melawat Kuba seminggu yang lalu. Jelas sekali, ancaman yang masih ada ialah Amerika Syarikat akan cuba melancarkan semula operasi khas Maduro, kali ini pada sasaran Caribbean yang lebih hampir. Walaupun saya tidak pernah secara khusus bertanya kepada kepimpinan di Kuba sama ada mereka mahu perkara itu berlaku, saya tidak percaya mereka mahu begitu. Dan jika anda berada di tempat mereka, anda mungkin akan mula mencari cara untuk menghalang Amerika Syarikat daripada mencuba. Dengan itu, sekarang kita boleh beralih kepada laporan semasa ini. Cerita itu tersebar pada hari Ahad dengan Axios memetik seorang pegawai kanan AS yang seterusnya membocorkan maklumat risikan sulit. Petikan. Cuba telah memperoleh lebih daripada 300 drone tentera dan baru-baru ini mula membincangkan rancangan untuk menggunakannya bagi menyerang pangkalan AS di Teluk Guantanamo, kapal tentera AS dan mungkin juga QS. Pulau itu telah memperoleh drone serangan dengan pelbagai keupayaan dari Rusia dan Iran sejak 2023.
Dan dalam tempoh sebulan yang lalu, pegawai cuba telah meminta lebih banyak drone dan lebih banyak peralatan ketenteraan daripada Rusia. Baiklah, perkara yang sangat menarik. Dan syabas kepada Axios kerana melaporkannya. Tetapi ada maklumat asas yang hilang di sini. Sesiapa yang melaporkan isu keselamatan negara sepatutnya sedar betapa pentingnya maklumat yang hilang itu. Dan pegawai AS yang membocorkan maklumat itu juga sepatutnya tahu jawapan kepada soalan tersebut jika pegawai itu benar-benar sahih. Namun artikel itu tidak menyatakannya. Secara khusus, saya ingin tahu dengan tepat jenis drone apa yang telah diperoleh Cuba. Pada ketika ini, drone adalah istilah umum yang tidak banyak memberitahu tentang keupayaan serangannya, hanya bahawa tiada sesiapa yang menaikinya. Malah, sebahagian daripadanya hanya digunakan untuk peninjauan dan langsung tidak mempunyai keupayaan serangan. Sementara itu, di satu hujung spektrum maut, quadcopter standard juga adalah drone. Namun, 300 quadcopter memang lawa. Maksud saya memang akan ketawa jika ada sesiapa dalam komuniti keselamatan negara yang mengambil perkara ini secara serius. Dalam latihan, seorang juruterbang drone biasanya akan merosakkan 5 hingga 10 drone setiap hari. Supaya kita tidak lupa bahawa saya tahu hal ini daripada pengalaman sendiri. Jika anda sangat optimistik, fikir 10 hari latihan sudah mencukupi dan mahu ada 100 drone yang tinggal untuk digunakan dalam pertempuran, itu hanya cukup untuk 4 juruterbang. Dan pada akhirnya, apa yang anda boleh lakukan dengan mereka hanyalah membuat beberapa lubang kecil di kemudahan di Teluk Guantanamo. Mungkin jika anda sangat bertuah dan anggota tentera ALS sedang bersiar-siar secara santai di pangkalan pada hari serangan, anda mungkin boleh mengakibatkan beberapa korban. Tapi seperti yang saya katakan, ini memang lawak. Laporan itu menunjukkan bahawa Key West, Florida akan menjadi sasaran berpotensi yang terletak kira-kira 160 km dari Kuba. Sukar untuk mencari drone Rusia biasa yang mempunyai jarak lebih kurang sama. Zala Z54 adalah padanan terbaik jika kita mempercayai spesifikasi yang masih berupa andaian. Ia mempunyai kapasiti muatan antara 15 hingga 25 kg dan jarak maksimum sejauh 200 km. Itu akan menunjukkan jejari sasaran yang kelihatan seperti ini. Tetapi perlu diingat bahawa Key West hanya mempunyai populasi sekitar 27,000 orang dan drone Shahid biasa mempunyai muatan sebanyak 50 kg. Jadi, saya memang bimbang, tetapi tidaklah terlalu takut. Apa yang jauh lebih menarik ialah jika kita bercakap tentang drone Shahid yang sebenar. Menggunakan jarak standard untuk Shahid, jejari serangan baru kelihatan lebih kurang seperti ini. Seluruh Florida berada di dalamnya, ditambah Mobile, Alabama dan New Orleans, Louisiana berada betul-betul di pinggir. Oleh itu, Shahid akan menjadi ancaman yang jauh lebih serius. Lanjutkan itu ke jarak maksimum Shahid. Dan kini, hampir seluruh pantai timur berada dalam jangkauan. Tetapi yang lebih kritikal, dan dengan andaian yang jauh lebih munasabah, Pantai Teluk bersama semua infrastruktur minyaknya boleh diserang. Saya nyatakan perkara ini kerana sekadar menghentamkan Shahid ke sebuah bangunan memang merosakkan, tetapi ia tidaklah begitu merosakkan. Sebaliknya, Ukraine tahu apa yang berlaku jika drone jarak jauh mengenai sasaran dengan bekalan bahan apinya sendiri. Walau bagaimanapun, untuk meletakkan jumlah itu dalam konteks, Rusia kini melancarkan kira-kira 300 Shahid atau Shahid umpan setiap hari secara purata. Jadi, senario terburuk di Kuba setakat ini mungkin menakutkan bagi rakyat Amerika yang sudah biasa dengan keistimewaan dilindungi oleh dua lautan besar. Tetapi ia hanyalah perkara kecil berbanding ancaman yang dihadapi oleh Ukraine. Dengan mengambil kira itu, mari kita beralih kepada apa yang Rusia dapat daripada situasi ini. Baiklah, saya agak ragu-ragu bahawa Rusia sebenarnya melakukan banyak perkara di sini. 300 drone dalam tempoh kira-kira 3 tahun, tolak beberapa sumbangan dari Iran, menunjukkan bahawa Kremlin sebenarnya tidak begitu bermurah hati. Saya berpendapat bahawa Rusia kebanyakannya menghantar sisa lebihan stok yang paling rendah mutunya ke Cuba. Model lama yang Ukraine sudah pun membangunkan langkah pertahanan untuk menanganinya. Saya sukar untuk membayangkan bahawa sesiapa di Kremlin percaya bahawa memberikan bahan berkualiti tinggi kepada Havana adalah satu idea yang baik. Sekarang, alasan biasa yang saya lihat dalam talian tentang mengapa Rusia melakukan perkara ini adalah kerana Kremlin mahu memastikan pertahanan ISIS sibuk di dalam negara. Itu akan bermakna kurang derma kepada Ukraine
atau jualan kepada Ukraine melalui negara-negara NATO, yang mana itulah sebenarnya yang Rusia ambil berat. Ia juga akan bermakna kurang pemindahan kepada pihak lawan serantau Iran, yang mana itu juga perkara yang benar-benar diambil berat oleh negara tersebut. Biasanya perbualan ini akan beralih kepada Patriot, iaitu sistem utama yang digunakan oleh kedua-dua Ukraine dan Sekutu Teluk untuk menembak jatuh peluru berpandu balistik. Malangnya, logik di sini menyumbang kepada persepsi palsu yang berterusan bahawa Patriot adalah kaedah utama untuk pertahanan drone. Ia tidak pernah begitu. Ia telah digunakan secara kecemasan di rantau teluk untuk tujuan itu. Ukraine juga telah menggunakannya untuk melindungi sasaran bernilai tinggi. Tetapi itu adalah pengecualian, bukan kebiasaan. Shahed perlahan. Ia akan mengambil masa 2 jam untuk mereka sampai ke Miami dari Kuba, memberi masa yang cukup kepada jet pejuang yang ditempatkan berhampiran selatan Florida untuk berlepas segera dan memintas mereka. Idea untuk menyerang infrastruktur minyak di pantai Teluk Texas juga tidak masuk akal. Itu boleh mengambil masa 10 jam penerbangan Shahed. Jika tentera udara AES hanya mampu duduk dan melihat kilang penapisan dibakar, kerajaan AES mungkin lebih baik gurung tikar pada ketika itu juga. Selain Patriot, Kemungkinan serangan drone di tanah Amerikas memaksa tentera untuk mengekalkan aset di dalam negara. Itu akan memberi kesan kecil kepada penempatan tentera AS di tempat lain. Tapi saya rasa itu tetap sesuatu. Sebenarnya, sekurang-kurangnya bagi Rusia, matlamat di sini adalah untuk melakukan sekadar yang minimum bagi cuba menyokong sekutu di rantau ini. Jika cuba boleh memusnahkan infrastruktur ASIAS yang penting sebagai tindak balas kepada satu lagi operasi khas Maduro, maka Washington akan memilih untuk tidak menggunakan strategi itu. Itu adalah sesuatu yang Rusia inginkan, jadi mungkin pelaburan itu berbaloi. akhir sekali, Mari kita bincangkan tanggapan bahawa revolusi drone memberi manfaat kepada negara-negara kecil. Ya, pada zahirnya, drone memberi negara-negara kecil pilihan yang mereka tidak pernah ada sebelum ini. Dan ya, fungsi penangkalan yang saya terangkan sebentar tadi akan sangat membantu. Rupanya, pemimpin autokratik lebih suka jika Amerika Syarikat tidak boleh sewenang-wenangnya menyingkirkan mereka daripada kuasa. Jika ini hanyalah persoalan negara-negara lemah membina drone gaya Shahed dan menggunakannya sesuka hati, maka manfaatnya akan jelas. Masalahnya ialah, seseorang tidak boleh sekadar membina drone tanpa mengganggu kuasa-kuasa status quo. Dan itu mendorong tindakan pencegahan, peperangan yang mahal dan hasil yang tidak efisien untuk semua orang. Sekurang-kurangnya dalam beberapa keadaan. Sekarang pada hari yang sama cerita cuba tersebar, saya telah menerbitkan satu kuliah di saluran sekunder saya mengenai kawalan senjata sebagai sebahagian daripada senarai main pengenalan kepada hubungan antarabangsa yang saya ada di sana. Saya tidak mahu mengulang semua perkara di sini, tetapi pelajaran asas daripada kuliah itu kini relevan. Secara ringkas, membina senjata mewujudkan ketidakefisienan sama seperti peperangan. Jadi, penyelesaian yang dirundingkan secara prinsipnya sepatutnya menjadikan kedua-dua pihak lebih baik. Pada asasnya, pihak lawan perlu melayang pihak yang berpotensi membangunkan senjata seolah-olah senjata itu sudah pun dibina. Dengan berbuat demikian, pihak yang berpotensi membangunkan senjata itu tidak mempunyai sebab untuk benar-benar membina senjata tersebut. Kelebihan untuk pihak lawan ialah cadangan itu boleh dikurangkan sedikit untuk mengambil kesempatan atas hakikat bahawa pihak pembangun senjata sebenarnya tidak menanggung sebarang kos. Salah satu cara penyelesaian yang dirundingkan boleh gagal ialah jika pihak lawan tidak dapat mengetahui bahawa pihak satu lagi telah memutuskan untuk bersenjata. Jika perang pencegahan boleh dipercayai, mungkin lebih murah untuk menangani masalah secara ketenteraan daripada menawarkan pampasan agar pihak yang mahu membangunkan senjata itu tidak melancarkan program senjata. Lebih teruk lagi, ancaman perang pencegahan tidak dapat menghalang pihak pembangun senjata daripada cuba membina secara rahsia. Itu seterusnya mendorong pihak lawan untuk memulakan perang pencegahan walaupun tanpa mengetahui sama ada terdapat program senjata untuk dimusnahkan. Akibatnya, semuanya berakhir dengan bencana. Dilema drone cuba amat membimbangkan kerana betapa mudahnya senjata itu sampai ke destinasi mereka secara rahsia. Drone itu kecil, jadi satu-satunya cara sebenar untuk menghalang Cuba daripada mendapatkannya ialah dengan mengkuarantin pulau itu sepenuhnya, memeriksa setiap kapal yang menuju ke pelabuhan Cuba dan menahan sesiapa yang melanggar peraturan tersebut. Ini bukanlah perang pencegahan dalam erti tindakan ketenteraan secara langsung,
Tetapi ia tetap merupakan langkah yang sangat mahal untuk setiap pihak yang terlibat. Dan sentiasa ada kebimbangan bahawa Amerika Syarikat mungkin menganggap pertukaran rejim sebagai penyelesaian jangka panjang yang lebih murah kepada masalah ini. Namun, saya akan menggambarkan ini sebagai kebimbangan masa depan, bukan kebimbangan semasa. 300 drone yang telah dihantar ke Cuba mungkin bukan sesuatu yang serius. Dan kecuali terdapat maklumat risikan bahawa jumlah drone yang jauh lebih besar sedang menuju ke pulau itu dan drone-drone tersebut adalah model yang hampir setaraf dengan model terbaik, maka ancaman kepada Amerika Syarikat adalah minimum. Selain itu, sukar untuk melihat bagaimana Rusia atau Iran dapat memberikan bantuan sedemikian memandangkan situasi mereka sekarang. Oleh itu, saya akan simpan perkara ini untuk kemudian dari sudut pandangan strategik. Namun, mungkin saya patut sentiasa ingat perkara ini untuk tujuan politik Amerika Syarikat. Terdapat banyak spekulasi bahawa ini adalah kebocoran yang dibenarkan dari pentadbiran Trump. Pada dasarnya, Rumah Putih mahu mengumpul sokongan awam untuk perubahan rejim dan ini adalah sebahagian daripada usaha membentuk naratif. Saya tidak tahu, mungkin itu benar. Tapi saya akan katakan ini. Saya baru saja menghabiskan 5 minit menerangkan kenapa laporan itu hanya memberikan sedikit butiran untuk menunjukkan bahawa ini adalah ancaman serius kepada tanah air Emirias. Ini bukanlah perkara yang akan saya bocorkan jika saya benar-benar mahu mengumpul sokongan untuk menyerang Cuba. Saya sama ada akan mendedahkan maklumat yang lebih serius tentang Syahids atau jika penghantaran itu hanyalah sekumpulan quadcopter, saya tidak akan bersusah payah membocorkan apa-apa. Tafsirlah sendiri. Bercakap tentang pendapat, apakah rumusan utama kita untuk hari ini? Cuba sekali lagi berada di ambang krisis dari segi politik dan ekonomi. Beberapa drone Rusia dan Iran telah sampai ke Cuba, tetapi tiada apa-apa yang didedahkan untuk menunjukkan bahawa ia merupakan ancaman serius kepada Amerika Syarikat. Rusia dan Iran mungkin cuba melakukan ini untuk memastikan pertahanan Amerika Serikat kekal dekat dengan tanah air, walaupun strategi itu tidak seberkesan seperti yang disangka. Dan terdapat kebimbangan serius mengenai perang pencegahan di sini yang perlu diingat untuk masa akan datang. Sementara itu, jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang senario kawalan senjata itu, sila tonton kuliah yang disebutkan tadi. Ia jauh lebih rumit daripada apa yang saya terangkan di sini, kerana ia boleh menyebabkan kedua-dua perang pencegahan yang tercetus secara tersilap dan juga peralihan kuasa yang berjaya. Dan jika anda menikmati video hari ini, sila tekan suka, kongsi dan langgan saluran ini. Dan kita jumpa lagi lain kali. Jaga diri.